Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita termasuk kalangan umatnya yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat serta mendapatkan tempat yang rapat dan berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah Ta'ala pada hari ini kita dapat teruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Kita tengah membahaskan surah Qaf, surah yang ke-50 dalam Al-Quran. Pada minggu lepas kita baru membahaskan muqaddimah serta ayat pertama surah Qaf ni. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 2 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah Ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Bahkan mereka merasa hairan kerana datang kepada mereka dari kalangan mereka sendiri seorang Rasul pemberi peringatan dan amaran. Lalu orang-orang kafir itu berkata, ini adalah satu perkara yang menakjubkan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang musyrik Makkah pada masa dahulu, selain mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga merasa hairan, merasa pelik kenapa Rasul yang diutus kepada mereka ini daripada kalangan manusia yang berasal daripada kalangan mereka sendiri. Maka dalam ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, bal ajabu an ja'ahum munzirum minhum, ay ta'ajjaba al-musyrikun min irsali rasuli ilaihim min al-bashar yukhawifuhum min adzabillah. Orang-orang musyrik merasa hairan kerana diutuskan seorang Rasul kepada mereka minal bashar, daripada kalangan manusia. Mereka rasa pelik. Kenapa Rasul yang diutus kepada mereka itu daripada kalangan manusia? Sepatutnya menurut mereka Rasul ini datang daripada kalangan malaikat. Yukhawifuhum min azabillah. Rasul ni datang kepada mereka menyampaikan amaran tentang azab Allah bagi orang-orang yang tidak mahu beriman. So mereka merasa pelik dengan itu, merasa hairan dengan itu.
Faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Maka orang-orang kafir itu berkata, pada ketika itu orang-orang kufar Makkah lah, hadha syai'un ajib. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Menakjubkan dekat sini bukan bererti yang positif, ya. Dalam bahasa Arab, menakjubkan itu ada kalanya membawa makna kepada yang positif, ada kalanya membawa makna yang negatif. Dalam hadis Nabi SAW misalnya, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sangat menghairankan urusan orang beriman, inna amrahu kulluhu khair. Kerana urusan orang beriman seluruhnya adalah baik. So menakjubkan, makna menakjubkan dalam hadis ni dalam makna yang positif, menakjubkan dalam perkara kebaikan. Ada kalanya menakjubkan ni juga dalam makna yang negatif, ya. Seperti dalam ayat ni, mereka mengatakan hadza syai'un ajib, ini sesuatu yang sangat menakjubkan, menghairankan, bukan kerana mereka memandang ini perkara yang baik, tetapi sebaliknya, ya. Bagi mereka ini satu perkara yang pelik, satu perkara yang tak sesuai. So oleh kerana itu ini sangat menghairankan, kata mereka, sangat menakjubkan. So oleh kerana itulah mereka mengingkarinya. Daripada ayat ni kita ambil pengajaran. Kalau kita perhatikan ayat ni, mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kerana Nabi ni berperangai buruk. Bukan kerana Nabi ini membawa ajaran yang buruk. Tetapi kerana mereka melihat Rasulullah SAW ni adalah manusia, sama dengan mereka. So oleh kerana itulah mereka berat untuk mengakuinya, beriman dengannya dan menerima ajaran-ajarannya. So daripada sini kita ambil pengajaran. Kathirun minan nas, ramai daripada kalangan manusia ni, yarfudunal haq, mereka mengetepikan kebenaran, menolak kebenaran. La li dha'fid dalil, bukan kerana bukti yang lemah. Bukti itu kukuh, kuat, tapi mereka tolak. Mereka ketepikan. Kenapa? Litakabburihim, kerana kesombongan mereka. Maka jangan jadi kita macam orang-orang musyrik ni. Mereka mengingkari, bahkan merasa hairan dengan kenabian Nabi Muhammad SAW ni, bukanlah kerana mereka melihat Nabi seorang yang berakhlak buruk. Bukanlah kerana mereka memandang Rasulullah ni membawa ajaran yang jahat. Tak. Tetapi mereka menolaknya kerana mereka rasa pelik, merasa hairan. Ya. Rasul yang diutuskan kepada mereka itu adalah manusia daripada kalangan mereka sendiri, bangsa mereka sendiri, orang kampung mereka sendiri. So mereka pun menolaknya. Ya. Jadi kadang-kadang begitulah sikap setengah manusia. Mereka menolak kebenaran itu bukanlah kerana hujah yang lemah, dalil yang lemah, tetapi kerana kesombongan mereka. Terutama kerana kesombongan mereka terhadap orang yang menyampaikannya. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW sebut, Nabi sebut takabur tu, kata Nabi,
ialah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong tu ialah, kata Nabi, dia menolak kebenaran dan memandang rendah kepada orang lain. Maka kita kena berhati-hati. Jangan sampai sifat sombong melekat dalam diri kita. Kerana kalau sifat sombong ni melekat dalam diri kita, kita akan mudah menolak kebenaran bukan kerana yang disampaikan tu tak betul atau tidak berasaskan kepada hujjah, tetapi kerana kesombongan kita. Kita memandang rendah mungkin kepada orang yang menyampaikannya. Ya. Maka ketepikan sifat sombong daripada diri kita, insya-Allah kebenaran, perkara-perkara yang hak akan mudah masuk ke dalam diri kita. Baik. So, kalau kita perhatikan ayat ni, orang-orang kafir dahulu mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah Ta'ala. Salah satu sebabnya adalah kerana Rasulullah SAW ni adalah manusia. Sekarang ni persoalannya, kenapa Allah Ta'ala utuskan Rasul itu manusia? Bukan malaikat atau makhluk lain. Jawapannya adalah kerana Rasul yang paling sesuai kepada manusia adalah manusia. Ya. Antaranya adalah Allah Ta'ala utuskan Rasul kepada manusia daripada kalangan manusia itu sendiri. Satu, untuk memudahkan kita untuk memahaminya. Rasulullah SAW diutuskan Allah Ta'ala daripada kalangan bangsa Arab. Salah satu hikmahnya ialah supaya orang-orang Arab pada masa dahulu secara khasnya lebih mudah untuk memahami risalah kenabian itu. Cuba bayangkan sekiranya Rasul itu Allah Ta'ala utuskan daripada kalangan malaikat. Macam mana mereka nak faham risalah yang dibawa oleh malaikat tu? Kan? So, Allah Ta'ala utuskan Rasul daripada kalangan manusia. Hikmah dia pertama, supaya mudah untuk difahami. Yang kedua, supaya mudah untuk dicontohi. Rasul ni diutuskan Allah Ta'ala untuk diikuti. Untuk dicontohi. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dalam diri Rasulullah SAW tu ada contoh tauladan yang baik, yang kita kena contohi. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman juga, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah SAW. So, sekiranya Rasul itu diutuskan Allah Ta'ala daripada kalangan malaikat, macam mana manusia nak mencontohinya? Nak mencontohi sesama manusia pun kadang-kadang sukar, apatah lagi nak mencontohi bukan daripada kalangan manusia. Maka yang paling sesuai, Rasul diutuskan Allah Ta'ala ialah daripada kalangan manusia. Pertama, supaya mudah difahami. Yang kedua, supaya mudah dicontohi. Dan termasuk hikmah yang ketiga ialah min rahmatillahi ta'ala an arsala rasulan basharan yash'uru bima yash'uru bihin nas. Allah Ta'ala
utuskan Rasul daripada kalangan manusia, ini bahagian daripada rahmat Allah kepada kita. Sehinggakan Rasul ni dapat merasai apa yang kita rasakan sebagai manusia. Allah Ta'ala utuskan Rasul daripada kalangan manusia supaya Rasul ni dapat merasai apa yang dirasai oleh kita sebagai umatnya. Maka dalam Quran Allah Ta'ala sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW yang diutuskan Allah Ta'ala tu mempunyai kepedulian yang sangat tinggi kepada kita umatnya. Kenapa macam tu? Kerana Rasulullah SAW ni adalah manusia, dapat merasai apa yang kita rasakan. Cuba bayangkan sekiranya Rasul yang diutuskan Allah Ta'ala tu malaikat sebagaimana yang diharapkan oleh orang-orang musyrik tu. Agaknya malaikat boleh tak merasakan apa yang dirasai oleh manusia? Tak boleh, sebab makhluk yang berbeza. Mungkin saja malaikat ada perasaan, ada pengetahuan, tapi perasaan dia mesti tak sama dengan perasaan manusia. Maka yang paling tahu perasaan manusia, keadaan manusia adalah manusia sendiri. So, ini sekurang-kurangnya 3 alasan kenapa Rasulullah SAW itu diutuskan Allah Ta'ala daripada kalangan manusia. Bukan daripada kalangan malaikat sebagaimana yang diharapkan, atau sebenarnya bukanlah mereka harapkan, sahaja mereka buat alasan untuk menolak ke Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kita teruskan ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Adakah kita akan kembali hidup sesudah kita mati dan menjadi tanah? Itu adalah cara kembali yang jauh dari kemungkinan, kerana jasad yang telah hancur tidak dapat diketahui lagi. So, pada hujung ayat yang kedua, orang-orang kafir berkata, "Hadza syai'un ajib." Ini sesuatu yang sangat menakjubkan dalam makna negatif tadi. Pada ayat 3 ni, akhbara ta'ala an wajhi ta'ajjubihim. Allah Ta'ala menyebutkan antara perkara yang dirasa takjub atau orang-orang kafir merasa hairan dengannya, dengan makna negatif tadi, iaitulah tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW bahawa manusia yang telah mati akan dibangkitkan semula. Bagi orang-orang kafir, ini sesuatu yang sangat menghairankan dengan erti yang negatif tadi. Tak logik. Dan mereka mengingkarinya. Mereka berkata, "Aidza mitna?" Adakah apabila kami dah mati, ya, wastahalat ajsaduna ila turab, kemudian tanah jasad kami telah pun menyatu dengan tanah tu, hal sanahya wa narji'u kama kunna, adakah kami akan kembali hidup dan kembali seperti semula? Dzalika raj'un ba'id. Ini satu perkara yang mustahil, teramat jauh, kata mereka.
Ya. So bagi orang-orang kafir adalah sangat tidak logik jika mereka mati, jasad mereka hancur menjadi tanah semula, sangat tak logik kalau dibangkitkan hidup semula. Menurut mereka ini sangat-sangat tak logik. Ya. Kenapa mereka merasa itu tak logik? Alasannya sederhana. Kerana mereka mengukur berdasarkan akal manusia. Ya. Dia lupa bahawa yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sama kuasa Allah dengan kuasa manusia. Ya. Allah Ta'ala yang Maha Kuasa tentu dapat melakukan itu sebagaimana Allah Ta'ala dapat menghidupkan kita sekarang. Bukankah dahulu juga kita tak ada? Ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Kita pernah melalui satu masa ketika itu kita tak ada lagi. Ya. Yang berusia 50 tahun hari ini, 51, 52 tahun yang lepas dia tak ada lagi. Tetapi dengan kuasa Allah Ta'ala dia boleh ada sekarang ni. Dia hidup sekarang. Samalah macam kita. Kalau digunakan akal logik manusia, itu tak mungkin. Tetapi ni yang berkuasa adalah Allah. Maka antara pengajaran bagi kita daripada ayat 3 ni ialah Al-insan idza qasa qudrat Allah ala qudratihi akhta. Manusia ni, kita manusia ni, kalau kita dah cuba bandingkan kuasa Allah dengan kuasa kita, kita pasti salah. Kita tak boleh samakan kuasa kita dengan kuasa Allah. Kita tak boleh ukur kuasa Allah dengan akal kita. Kuasa Allah lagi besar, lagi luas daripada akal kita. Kalau sekadar menggunakan akal kita saja, mungkin kita juga kurang mempercayai bahawa manusia yang telah mati menyatu dengan tanah itu boleh hidup semula. Kalau semata-mata akal. Tetapi kita ni kena sedar bahawa ada yang lebih hebat daripada akal kita. Iaitulah Allah yang mencipta akal kita sendiri. Dan Allah Ta'ala Maha Kuasa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana Allah Ta'ala mudah menciptakan kita sehingga akan hidup sekarang ni, maka akan sangat mudah lagi bagi Allah Ta'ala untuk menghidupkan semula manusia yang telah mati. Tak ada susah bagi Allah Ta'ala. Jadi, pengajaran bagi kita tadi, jangan pernah bandingkan, samakan kuasa manusia dengan kuasa Allah. Dia tak sama. Pengajaran kedua, alladzi khalaqal insana awwala marrah qadirun ala i'adati. Allah Ta'ala yang menciptakan manusia kali pertama pastilah kuasa untuk mengulangi penciptaan itu semula. Ya. Analogi dia mudah macam ni. Analogi dia sangat-sangat mudah. Sekiranya ada seorang engineer, ya, ada seorang pakar jurutera, dia menciptakan katalah satu peralatan teknologi.
sekiranya alat yang dia dah buat ni, katalah kita sebut saja mungkin ada seorang pakar jurutera, dia menciptakan alatan elektronik. Ya, katalah alatan elektronik ni handphone, telefon bimbit, ya, ataupun telefon pintar pada zaman sekarang, smartphone, ya, dia buat. Sekiranya kita bongkar itu smartphone, kita lepas satu-satu, kita campaklah mungkin, agaknya pakar jurutera yang telah pun berjaya membuat telefon bimbit tu, yang berjaya buat smartphone tu, masih boleh tak buat smartphone? Mestilah boleh. Kenapa? Dia dah ada ilmu, ada kuasa untuk buat tu. So mudah bagi dia. Ya. Tak payahlah yang mencipta, ya. Saya dah ternampak satu video. Tak tahulah adakah itu orang Pakistan ke ataupun orang Bangladesh ataupun orang India, ya. Tapi face dia lebih kurang belah-belah sana lah. Ada saya nampak satu video. Orang hantar dekat dia apa nama, peralatan-peralatan teknologi, mesin ke apakah, yang dah rosak total lah. Rosak total. Dah tak boleh guna dah. Bahkan dah buruk, dah kotor dah. Kita tengok pun dah macam penuh dengan tanah dah. Bagi kita, tak mungkin boleh hidup lagi mesin ni, enjin ni. Ya. Bagi kita tengok saja, kita rasa tak boleh. Tak boleh nak onkan semula ni enjin ni. Sebab dah rosak total lah. Dah macam enjin yang dah benam dalam tanah. Macam itulah. Tapi saya tengok dalam video tu, dia bongkar habis semua. Ya, dia ganti. Boleh on semula. Boleh guna semula. Padahal bukan dia buat. Ya, itu sekadar analogi lah. Apatah lagi lah Allah Ta'ala yang menciptakan segala-galanya. Ya, yang tahu tentang penciptaan kita ni, yang telah pun mencipta jutaan bahkan berbilion-bilion manusia. Sangat tak logik kalau Allah Ta'ala tak kuasa menciptakannya semula. Sebab tu tadi, jangan ukur kuasa Allah dengan akal kita. Kalau kita ukur kuasa Allah dengan akal kita, kita akan derhaka kepada Allah. Dalam hidup ini pun macam tu sebenarnya. Cuma kadang-kadang manusia ni dia tak sedar. Ya. Allah Ta'ala misalnya berjanji memberi rezeki kepada kita. Ya. Allah Ta'ala berjanji memberi rezeki kepada kita. Kalau rezeki ni kita ukur dengan akal kita, maka rezeki ni kita akan rasa kurang, atau kita akan mengambil kesimpulan bahawa rezeki ni tak akan cukup kalau kita dah berkahwin, ada isteri, ada anak. Kan? Bekerja seorang atau dua orang, yang perlu dia beli rumah, kereta, anak sekolah, makan, minum, ya, bil macam-macam lagi. Kan? Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala yang maha memberi rezeki, cukupnya. Allah Ta'ala yang cukupkan. Kalau kita hitung ikut logik kita semata-mata, sepatutnya tak cukup. Macam mana boleh cukup? Kan? Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala yang memberi rezeki, dia jadi cukup. Ya. Ya. Ketika masih bujang seorang diri, gaji cukup-cukup untuk dia. Kahwin, ada isteri, cukup untuk isteri. Ada anak, cukup untuk anak.
Kenapa? Allah Ta'ala yang maha memberi rezeki. Sebab tu kita tak boleh ukur kuasa Allah dengan kuasa kita. Kathirun minasyubuhat tansha'u min dha'fil yaqin bi qudratillah. Maka sangat banyak muncul syubhat. Sangat banyak muncul syubhat, kecelaruan, ya, min dha'fil yaqini bi qudratillah, semata-mata kerana lemahnya keyakinan terhadap kuasa Allah. Maka kita perlu perkasakan keyakinan kita terhadap kuasa Allah. Allah Ta'ala yang kuasa, kita tak ada kuasa. Sebab tu orang yang yakin dengan kuasa Allah, dia tak banyak stres dalam hidup ni. Manusia ni selalunya dia banyak stres sebab dia nak selesaikan segala-galanya dengan akal dia sendiri. So dia pun stres. Tapi orang yang mempunyai keyakinan yang kuat terhadap kuasa Allah, dia tak stres. Kenapa? Dia serah kepada Allah. Dia tahu Allah Ta'ala maha kuasa. So Allah Ta'ala akan settlekan segala-galanya untuk dia. Dia hanya berusaha apa yang dia mampu. Dia buat kerja apa yang dia mampu. Lebih daripada itu, dia serah kepada kuasa Allah. Dan Allah Ta'ala telah pun declare tentang dirinya, Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Bahawa Allah maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Baik, saya ingat kita tangguhkan kuliah kita hari ini sehingga ayat 3 sahaja dahulu. Moga-moga kita dapat ambil pengajaran daripada ayat Allah yang kita bahaskan pada hari ini. InsyaAllah ta'ala kita sambung pula pada minggu hadapan ayat-ayat yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.